Oh, teruk 4x4 depan. Bahaya kat situ. Hey guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita kat video kali ni. So hari ni macam biasa lah, aku dekat kolam pancing AMJ 99. Ni AMJ. So dah lama aku tak sampai kolam ni. Last pergi kolam ni sebelum puasa itu hari. So hari ni kita try lah balik. Harap-harap ada footage yang menarik lah untuk kali ni. So tak nak buang masa, kita masuk dalam kolam. Alright gang, so harga tiket dah naik kalau dulu sebelum ni 4 jam 80, sekarang 4 jam dah 90, naik RM10 lah. So ok, hari ni ada game. Hari ni ada game, setiap ekor tangkapan tu dapat RM10 lah kolam bagi. So kita try hari ni. Lama tak masuk ni. So ni harga baru, korang boleh tengok kat sini. So jom jari kita masuk dalam kolam. So gang, kita masuk dalam kolam. Semua dah start masuk ni. Tapi tu lah, hujan pagi ni, hujan sikit. Harap lagi dia reda lah So jom kita cari tempat biasa. Try main kat belakang. Ayuh, ayuh. Oh, kipas depan ni dia dah alih lah. Dulu ada kipas kat depan ni yang dia dah tukar tepi. Senang lah orang nak mancing. So air pun agak okey. So jom kita try. Okey geng, pagi ni starting awal-awal ni aku gunakan udang kopek lah. Kita try main udang kopek. So jom. First cast untuk hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya starting tu aku akan pakai udang kopek lah, ataupun udang hidup untuk pagi-pagi ni. Lepas tu dah tengah hari ke, kalau korang nak tukar SP dah boleh lah. Pagi-pagi ni kita cari lesen tu. Lu kuah mana pokok sekilo ada kuah imo. Kami buat ada kuah. Ada strike yang kambing ni, MJ. Alhamdulillah. Alright kan, kita sambung lagi. Tadi MJ dia terus tarik dia bawa lari terus. So ni kita sambung lagi. RM10 dah dapat. So kita carilah lagi.
dah habis. Ada ni. Ada ketuk ni. Ketuk. Alah, hai. Tadi untuk je. Termandungku sendiri. Ramai termenung ni. Dia tak tahu nak apa, nak isi ikan ke, Ha, tu lah. udang ke, kita tak tahu. Bukan ikan tak makan, kita Yelah. ikan tak tahu apa je nak. Alright gang, casting tak nak ambil, kita main toyol lah. Penat dah casting. Kita pacak je, biarkan toyol buat kerja. So kita letak sini, biarkan toyol bekerja. Oh, langgar pula. Teruk 4x4 depan. Bahaya lah situ. Situ orang U-turn bahaya tau. Kalau korang lalu situ, hati-hati lah. Pagi tadi motor accident, ni kereta dengan kereta pula. Oh. Ada juga ujung. Alhamdulillah. Alright gang, strike yang kedua. Lama tunggu dia. Alhamdulillah ada juga. So yang ni pun aku jual. Nah bang, Saya akan yang duit tu sekali lah. apa dia? RM10 je. Kan toyol lah. Kau Ha? toyol. Siling tu. Ha? Boleh bang. Ada tu kecil. Ada tu. Oh tak ada kecil lah. Tak apa bang, RM1 tak payah. Ha? Tak payah. Halal. Halal. Okay. Alright gang, so kita balik lah. Masa dah habis. Hari ni slow lah, tak nak ambil. Nasib baik tadi try bertoyol kan. Dapatlah toyol buat kerja sekali, naik seko. So jom lah, sekejap lagi kita closing kat depan. Air mineral satu. Okay.
Okay guys, so tu je lah video kita untuk kali ni. Alhamdulillah dapat 2 ekor. Tak tahu lah, air hari ni mungkin tak ngam kot, ataupun ikan tak nak buka mulut. Tapi Alhamdulillah dapat 2 ekor je. So bila dapat bonus, dapatlah RM20. Ikan macam biasa lah aku jual. Aku jarang bawa balik ikan. So InsyaAllah kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Right, bye bye.